Dan kena ingat satu lagi, Parti Keadilan telah membuat pusingan U yang jauh. Ramai orang tak perasan. Sebab Parti Keadilan tidak lagi. Saya dalam MPT, saya menang bertanding. Saya antara penggubal perlembagaan parti yang di mana meluaskan demokrasi satu ahli satu undi. Tapi PKR kali ini dia dah reverse, dia pakai sistem perwakilan semula. Kenapa pakai sistem perwakilan semula? Untuk Anwar Ibrahim buat benda-benda macam ni lah. Dan kena faham tu. Jadi ketika semua orang bergerak ke arah reformasi, memperkasakan parti, memberi kuasa kepada ahli bawah, PKR telah buat pusingan U yang besar. Kembali kepada diktator, kembali kepada kawalan, kembali kepada politik wang, kan? Terbongkar di Batu bagi 100, lepas tu terbongkar di Wangsa Maju bukan setakat akaun palsu, ketua bahagian juga dirakam, kan? Cakap Anwar bagi duit kerana duit ni duit haram, duit Winston Tan, black money, tapi tak boleh masuk akaun, kena ni. Saya tak faham lah. Jadi bagi saya ialah perwakilan keadilan ni terdiri daripada orang-orang yang sangat terdesak dan bebal. Mereka ni semua dah disusun. Jadi rakyat lah kena memikirkan soal rakyat. Kita jaga kita yang sendiri fikirkan masa depan negara ini. Dan saya merasakan tahun ini merupakan tahun yang penting di mana keadilan itu menyerlahkan the true colour of keluarga dan kewujudan keadilan itu.